perlu bekerjasama sebagai rakyat Malaysia. Dan apa tindakan yang sebenarnya yang boleh memburukkan keadaan. Jadi, sesi pada hari ini bukan bertujuan untuk menjadikan perbincangan ini terlalu teknikal dan terlalu berat. Sebaiknya kita mahu kupas isu ini secara lebih santai, jelas dan dekat dengan situasi sebenar yang mungkin berlaku dalam kehidupan seharian masyarakat. Baiklah, kita akan lihat juga topik ini melalui kacamata undang-undang daripada Kanun Tata Cara Jenayah, Kanun Keseksaan maupun prinsip undang-undang perlembagaan. Tapi jangan risau, kita akan cuba pastikan bahawa perbincangan hari ini mudah difahami, lebih-lebih lagi untuk orang awam yang mungkin bukan daripada latar belakang undang-undang. Bersama kita pada pagi ini ialah Profesor Madya Dr. Muhammad Helmi Muhammad Said daripada Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih Doktor kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Baik, okey. Saya percaya bahawa sesi pada hari ini sangat bermanfaat sebab isu ini bukan hanya tentang undang-undang. Ianya bagaimana undang-undang itu berfungsi dalam situasi sebenar. Sebelum kita mulakan, sedikit disclaimer. Sesi ini adalah sesi perkongsian semata-mata. Ianya ilmu secara umum dan bukan nasihat undang-undang khusus untuk mana-mana kes tertentu. Jadi penonton, stay with us. Boleh tinggalkan komen atau soalan dan kita cuba akan bawa masuk dalam perbincangan nanti. Baik Doktor. Kita terus masuk kepada perbincangan kita pada pagi ini. Doktor, secara mudahnya lah, apakah beza antara ditahan, ditangkap serta dipanggil bantu siasatan? Boleh Doktor terangkan? Ya, terima kasih Saudara Syabani moderator bagi podcast kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Fakulti Undang-Undang kerana berikan peluang bagi saya untuk berkongsi ilmu pengetahuan supaya dapat disampaikan kepada masyarakat umumnya. Okey, seperti yang disoal oleh tuan moderator kita Saudara Syabani. Okey, menarik soalan itu. Sebelum kita menyentuh lebih lanjut berkaitan tentang apa yang dimaksud dengan penahanan, tangkapan, kita kena pergi terlebih dahulu kepada soalan asas. Basic dia. Ya, basic dia. Dan saya percaya bahawa warga negara Malaysia patut tahu hak-hak dia yang seperti yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan. Kalau kita lihat dalam perkara 5, tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucukan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Itu adalah antara perkara yang patut semua warga negara Malaysia patut tahu. Dan satu lagi yang kita patut tahu juga tentang perlembagaan, tentang perkara 3, iaitu seseorang yang ditangkap hendaklah diberitahu dengan segera yang boleh alasan dia dan mesti dimaklumkan apakah alasan kenapa dia ditangkap dan dia hendaklah dibenarkan berunding ataupun dibela oleh seorang pengamal undang-undang pilihan rakyat itu berguam. Okey, berbalik kepada jawapan daripada saudara Syabani tadi apakah beza antara ditahan, ditangkap ataupun dipanggil bantuan siasatan dan dibawa kepada polis. Jadi untuk melihat perkara ini kita lihat dari segi konteks undang-undang. Kalau ditangkap, biasanya seorang itu tidak lagi bebas untuk pergi kerana polis telah kalau mengikut definisi dalam Seksyen 15 Kanun Tata Cara Jenayah, bila polis telah menyentuh atau mengurung badan mereka bagi tujuan undang-undang, itu ditangkap. Secara undang-undangnya. Ya, secara undang-undang konteks dia, Seksyen 15. Baik. Bagi definisi ditahan, keadaan di mana kebebasan dia disekat buat sementara waktu. Contohnya mungkin ada sekatan jalan raya. Betul, roadblock. Roadblock. Tak kisahlah berlaku di jalan raya kan. Ya, betul. Dan bila ada kaitan tentang satu lagi itu dipanggil bantuan siasatan. Ya, ini bila kita melihat bila kita dipanggil secara sukarela sebagai mungkin menjadi saksi untuk memberi keterangan di bawah Seksyen 111 Kanun Tata Cara Jenayah. Itu Seksyen 111
Kanun Tata Cara Jenayah. Hmm. Dan bila nak dibawa ke balai tu, okey, boleh berlaku secara sukarela untuk bantu siasatan ataupun mungkin selepas tangkapan dibawalah ke balai. Itulah. Yelah. So secara mudahnya itulah antara beza antara ditahan, ditangkap, dipanggil bantu siasatan, dibawa ke balai, semuanya ada intipati dan maksud undang-undangnya sendiri. Betul. Baiklah doktor. Satu lagi soalan selingan lah doktor dalam soalan basic ini. Ramai orang fikir bahawa apabila polis tahan seseorang, maksudnya orang itu automatik salah, guilty lah doktor. Jadi dari sudut undang-undang, adakah betul persepsi ini doktor? Okey, menarik juga soalan ini sebenarnya. Ini yang salah tanggapan oleh masyarakat. Itulah sering berlaku di warganet doktor. Ya, tambah-tambah lagi lah netizen sekarang kan. Bila dah ditahan, ditangkap, terus dia kata dia bersalah. Sudah. Ini yang salah sebenarnya. Perkara yang betul sebenarnya kita ada prinsip undang-undang yang mantap yang mana kita dilindungi dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang mana prinsip ini kita namakan sebagai apa? Kalau dalam bahasa Inggerisnya presumption of innocence. Iaitu dia seseorang ini tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya oleh mahkamah. Jadi tangkapan itu hanyalah merupakan satu proses penyiasatan. So dia belum lagi dibuktikan bersalah. Jadi masyarakat semua tolong jangan cakap bahawa dia bila ditangkap dia dah bersalah. Tak. Kita ada mahkamah untuk menilai. Itu adalah proses dalam pentadbiran keadilan di Malaysia. Betul. Saya setuju dengan pendapat doktor tadi. Kita cuba untuk menyatakan perspektif perundangan yang betul, yang selari sepatutnya dengan buku untuk kita bagi tahu kepada masyarakat di luar sana ya. Baiklah. Menjerumus kepada soalan seterusnya. Apabila seseorang ditangkap, apakah hak pertama yang wajib sebagai warga negara Malaysia tahu doktor? Okey. Hak yang pertama yang wajib yang diketahui, seperti yang saya mulakan pada awal-awal perbincangan kita pada hari ini tentang Perlembagaan Persekutuan, tentang hak asasi manusia, dalam perkara 51, perkara 53, antaranya adalah kalau kita lihat sini khususnya dalam perkara 53, dia haruslah dimaklumkan alasan tangkapan. Kenapa dia ditahan ataupun ditangkap? Betul. Mungkin awak ditangkap mungkin kerana mencuri motosikal ke ataupun mencuri dalam bangunan. Betul. Itu antara hak-hak beliau lah. Dan keduanya kalau hak untuk menghubungi keluarga ataupun sanak saudara ataupun kawan-kawan yang terdekat lah. Contohnya kalau tiba-tiba kadang-kadang ni kita selalu telefon. Mungkin kita ingat nombor telefon kawan-kawan kita. Betul. Tak ingat nombor mak bapak boleh panggil, boleh tu call mak kawan-kawan. Tak ingat kawan-kawan, call mak bapak. Tolong Tolong bunyi betul. ayah ke ibu kan. Jadi mereka tahu keberadaan kita. Jadi yang saya sebutkan tadi tentang menghubungi keluarga ni, dia ada di dalam undang-undang sebenarnya. Dalam seksyen 28A Kanun Tata Cara Jenayah. Jadi baik. Dia berhaklah untuk hubungi keluarga, rakan ataupun kalau dia kenal peguam, dia boleh hubungi peguam. Hubungi peguam lagilah bagus. Direct. Orang peguam tu selalunya akan datang ke balai polis untuk membantu apa yang proses yang selanjutnya. Sepatutnya. Okey, baik. Saya harap itu sedikit sebanyak daripada info asas ataupun hak perundangan ataupun hak perlembagaan sebagai warga negara Malaysia apabila ditangkap. Jadi kiranya polis kena bagi tahu apa alasan penangkapan, akses kepada legal service ataupun servis peguam ataupun kita memberitahu kepada orang terdekat maupun kawan-kawan ataupun keluarga doktor. Baik. Baik doktor. Kalaulah orang awam panik masa ditahan kan. Jadi sekarang ni kita lihat di media sosial sekarang ni kan. Orang ramai terus record
record, lepas tu dia boleh nampak polis buat pemeriksaan. Jadi kiranya rakaman ataupun bila record buat live di TikTok, di Facebook maupun di mana-mana media sosial, dari sudut undang-undang, adakah merakam polis di tempat awam dibenarkan? Okey. Soalan ni menarik perhatian kerana selalu berlaku sebenarnya. Ya, betul Doktor. Masyarakat sekarang yalah kuasa viral ni kata Memang tak dapat pengaruh- diduga. pengaruhnya besar. Inilah yang patut kita tahu masyarakat sekarang. Kita kena tahu bahawa perkara pertama sekali bila kita ditahan ataupun ditangkap, okey, kita jangan saya nasihatilah sentiasa bertenang, okey. Betul. Dan jangan melawan secara fizikal Secara ataupun agresif. 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 Itu okey. Kedua, mungkin kita tanya apakah alasan kenapa saya ditahan atau ditangkap? Kembali kepada hak perlembagaan yang tadi. Kembali yang Betul. saya sebut tadi. Jangan orang kata jangan gabrah. Jangan gabrah. Kecil-kacil lah kat situ. Jangan nervous. Jangan nervous. Jangan melarikan diri, jangan melawan ataupun paling provokasi tu. Jangan itulah. provokasi ataupun meninggikan suara kepada pejabat awam ataupun menghina polis. Mereka melakukan tugas mereka sebagai penjawat awam. Jadi itu adalah tugas mereka. Jangan kita halang. Kalau kita halang ni kesan dia besar sebab mungkin kita boleh ditangkap ataupun ditahan di bawah seksyen untuk siasatan. Seksyen 186 kerana kesesaan menghalang penjawat awam. Okey, berbalik kepada isu rakaman video tadi adakah kita boleh viralkan ataupun kita rakam? Sebab sekarang ni banyak tu Doktor. Macam orang record sikit viral. Dan semua tu memberi ruang kepada warganet, netizen untuk memberi komen-komen masing-masing. Kadang-kadang dalam dia bukan setakat dalam Facebook saja. Betul. TikTok dia TikTok dia, Instagram dia. Macam-macam lah sekarang ni. Okey, jawapan dia secara amnya merakam di tempat awam ni dia sebenarnya hak individu. Tak ada masalah. Boleh. Namun seperti saya bagi tahu tadi, jangan menghalang tugas polis untuk menjalankan tugas beliau. Jadi kalau nak rakam tu rakamlah dengan cara yang selamat, jangan terlalu provokatif, agresif dan menghina. Jangan sampai kiranya macam menimbulkan kemarahan, ucapan kesabaran mana-mana pihak. Tak kisahlah antara pihak polis yang tengah membuat kerjanya dan kita sebagai masyarakat awam. Jadi bagi saya masyarakat perlu sedar bahawa anggota kita pegawai polis menjalankan tugas dia sebagai penjawat awam. Jadi kalau boleh janganlah diprovokkan. Mereka pun manusia yang macam kita juga. Jadi gitulah. Okey, baik Doktor. Jadi Doktor, selalunya orang akan tanya kenapa nak record? Kenapa apa tujuan nak record? Semasa penangkapan dan sebagainya. Jadi tujuan itu satulah. Orang akan cakap yang untuk keselamatan diri saya ataupun adakah ianya bila kita record tu adakah ianya termaktub sekali menjadi menghalang tugas pejabat awam. Jadi kiranya ada tak limit daripada segi perundangannya? Adakah undang-undang telah meletakkan limit kepada record tu setakat mana yang boleh? Boleh jelaskan Doktor? Okey, untuk makluman setakat mana untuk kita melimitkan ataupun untuk menghadkan rakaman video tersebut. Betul. Seperti yang saya ulangkan tadi, saya kata jangan yang paling penting sekali jangan kita menghalang penjawat awam menjalankan tugas dan setakat mana had dia, okey. Kalaulah kita terlibat dalam satu kes, contohnya kes yang melibatkan mungkin boleh nak merampas rakaman video mungkin ada kes ke apa kan. Yalah, kita tak tahu ada sensitiviti kandungan sensitiviti apabila dia rakaman tersebut tengah berlangsung. Betul. Jadi benda-benda itu kalau bolehlah saya nasihatkanlah jangan kita terlalu
orang kata apa, terlalu apa perkataan yang lebih susah, bukan terlalu Kita seronok, nak jangan kata terlalu jangan melampaui lah. melampaui. Kena rekod tu boleh. Tak, Cumanya kena bermunasabah. munasabah Munasabah. perkataan. Munasabah. Bukan keluarga munasabah. Bukan keluarga. Munasabah. Yang Okey, bersesuaian. Bersesuaian. Okey, baik. Jadi apa pun kita buat, kita mesti ada had dia. Betul. Tak boleh nak berseronok tak sangat. Seronok tak boleh sampai sangat. Sederhana, tapi kalau ada istilah Islam ni kita wasatiyah lah. Wasatiyah. Dah keluar dah term-term bahasa Arab je. Okey. Baik, doktor. Jadi kiranya orang awam boleh untuk kita buat rakaman atau buat record untuk simpan untuk diri kita. Itu sebab diri kita nak mungkinlah untuk pada saya simpan contohnya saya simpan ni untuk keselamatan diri dan untuk sendiri, melindungi diri. Itu saja, tak lebih daripada itu. Janganlah sampai dia memfitnah. Itu benda-benda perkara-perkara begitu menimbulkan kesan perundangan sebenarnya. So fikir dulu sebelum sebarkan. Sebab tu kalau yalah kita kalau mostly di masyarakat Malaysia ni, teman-teman orang Islam ni, sebelum kita sebarkan, kita kena fikir dulu apakah implikasi dia dari segi sudut undang-undang dan juga implikasi dari sudut Islam. Kalau dari segi kita dah sebarkan fitnah sebenarnya. Itulah, jadi doktor. kena fikir dulu. Jangan ikut sangat perasaan. Dah jatuh hukum hukum dosa. Kata kalau dah jatuh fitnah tu, kemudiannya kalau pegawai polis tu adalah keluarga terdekat. Keluarga dekat. Dia pun ada keluarga juga. Betul. Jadi benda macam ni kita kena fikir dulu. Sebab apa yang kita buat ni ada tindakan ataupun implikasi undang-undang. Ya, setiap tindakan itu mesti adanya. Ya, mesti ada implikasi. So untuk masyarakat lah, bagi saya, netizen, bagi saya lah, apa yang kita buat ni kita kena bertanggungjawab. Jadi jangan menyesal selepas apa yang kita tu. So fikirkan dulu. Dan kita kena ikut proses undang-undang. Kita ada peguam kalau kita ditangkap, ditahan, kita ada peguam, boleh hubungi. So bagi saya apa yang ada di Malaysia ini sangat dah bagus sebenarnya. Ya, betul. So kiranya berbalik kepada hak perlembagaan yang menjamin keselamatan warga negara Malaysia di negara yang aman ini. Jadi kiranya kita sebagai rakyat Malaysia kita boleh buat rakaman serta untuk keselamatan diri sendiri, dan kita boleh record dengan secara munasabah lah. Okey. Baiklah, doktor. Jadi seterusnya saya rasa kita boleh pergi kepada topik yang sedikit lagi serius, doktor. Okey, doktor. Ramai orang di luar sana tu nak tekstur keluar bahasa Sarawak ni sebenarnya. Tak apa, kadang saya faham juga bahasa Sarawak. Boleh. Sebab doktor kan selalu pergi ni, Kuching. Okey. Tapi kami kita aja lah. Okey, baik doktor. Doktor, ramai orang takut dengan istilah reman, doktor. Sebenarnya reman ni apa sebenarnya? Adakah itu adalah satu hukuman ataupun hanyalah proses siasatan? Sebab adanya reman sekejap, ada reman panjang. Okey, terima kasih. Bagus soalan ni. Ini sebab apa kan? Sebab soalan ni dia selalu ada kaitan dengan sosial media. Contohnya lah, saya beri contoh seorang doktor perubatan direman, ataupun seorang guru direman. Benda-benda begitu dah bersalah dah. Sudah membawa perspektif masyarakat yang negatif pada profession tersebut. Okey, sebenarnya untuk makluman semua, reman ini ada proses undang-undang. Dan berbalik kepada istilah ataupun kita kata dalam bahasa Englishnya legal maxim tadilah. Innocent until proven guilty. Seorang tu adalah tidak bersalah sehingga dibuktikan dia bersalah. Jadi kita kena pegang faham ini. Jadi untuk reman ni sebenarnya dia bukanlah hukuman. Dia adalah tempoh orang kata tahanan tambahan yang dibenarkan oleh puan atau tuan majlis kita untuk siasatan lanjutlah. Dan ini ada termaktub dalam peruntukan undang Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Tujuan apa? Bagi melengkapkan kertas siasatan jika tidak dapat disiapkan siasatan dalam masa 24 jam. Okey, polis untuk makluman semualah, dia hanya ada
untuk buat siasatan 24 jam saja. So dia mesti dibawa ke mahkamah untuk dituduh pada dalam masa tempoh 24 kecuali itulah takluk kepada Seksyen 117 tadi. Kalau dia nak melengkapkan kata siasatan, mungkin siasatan tu dia perlukan lagi, penyiasatan ni perlukan lagi masa. Jadi dia ada proses dia. Kalau kita lihat bukan maksimum lah. Saya bagi contoh. Kalau dalam Seksyen 117 ni dia ada 2 kategori. Kategori pertama biasanya dia ada selama maksimum pun dia boleh pergi atau permohonan 4 dan 3 hari. Jadi maksimum 7 hari saja. Kategori kedua itu saya kata sampai 7 hari lepas tu pun 4 ke 14 hari. Tapi itu adalah jenayah yang berat. Itulah. Dia tengok kepada pihak-pihak magistrate. Perlu juga untuk melihat semua circumstantial evidence, aspek dia. Dia bukan boleh bagi macam tu je. Dia akan, orang kata, scrutinize, akan meneliti segala report dia, apa kesalahan yang nak dihadapkan. Dari siasatan polis, dia akan lihat semua. Bukan boleh bagi macam tu je, tak. Bukan fine je. Bukan, tak. Even kalau kita lihat sekarang ni, pada masa sekarang ni kan, memang bila kita lihat kes di mahkamah banyak tentang reman sebenarnya. Banyak kes. Jadi kita lihat bahawa hak asasi manusia ni sentiasa terpelihara. Sentiasa. Jadi tak boleh sewenang-wenangnya kita bagi 4 hari, 3 hari tanpa ada justifikasi yang relevan, yang sesuai dan kukuh. Sebab kita nak elakkan perkara yang tak yang tak adil lah kepada yang disyaki tu tadi, yang direman tadi. Kadang kita takut juga, kadang banyak berlaku kes kematian dalam tahanan. Jadi sebab tu sebelum bagi reman ke apa, kita kena lihat betul-betul. Betul. Adakah dia ada ubat ke? Kalau dia sakit kan, ada ubat. Semua tu semua adalah termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Itu yang kita kena lihat. Jadi kiranya magistrate juga kena mengambil tahu berkenaan dengan orang yang tangkap tu adalah sakit, masih bawah umur, orang kurang upaya doktor, ataupun perlukan ubat. Dan semasa tahanan tu magistrate kena juga melihat, meneliti dan mengimbangi semua aspek. Termasuk siasatan dari siasatan polis tu. Ya. Itu mandatory sebenarnya. Yang tu paling penting tu, doktor. Okey. Baik. Doktor, sebelum kita moving on kepada to the next point, jadi bolehkah reman ni dicabar jika orang yang disyaki tu dirasakan tak munasabah reman ini diberikan tempoh tersebut? Masih lagi tajuk reman sebenarnya. Kalau kita lihat, bolehkah reman dicabar? Ya, jawapannya ya, boleh dicabar. Peguam boleh, sebab itu perlunya peguam. Betul. Pentingnya peguam untuk hadir bersama dalam reman tersebut. Betul. Untuk hadir. Kalau kita ni, peguam boleh hadir semasa proses reman untuk membantah atau meminta tempoh reman dipendek. Contoh, pegawai ataupun pegawai siasatan mungkin nak minta 4 hari. Tapi kita tak. Siasatan ni boleh lengkap dalam masa 2 hari je. Mungkin magistrate ataupun magistrate mungkin boleh bagi 1 ke 2 hari. Betul. Tapi bergantung kepada justifikasi ataupun fakta yang berada pada masa ketika itulah. Mungkin disebabkan atas faktor kesihatan. Yang melampaukan proses dia lagi. Betul. Mungkin kadang-kadang suspek ataupun orang yang disyaki ni atau orang yang direman ni, dia bagi kerjasama. Tak perlulah sampai 4 hari. 4 hari. Jadi cukuplah 1 hari 2 hari. Bagi saya cukup untuk melekatkan ketersesatan. Ini apa pun bergantung kepada keadaan semasa kes tersebut. Dia tak ada hard and fast rule lah dekat situ. Tak ada. Dia bergantung. Sebab tu kata kita ada tuan ataupun magistrate lah untuk menentukan reman berapa hari dia nak bagi. Jadi ingin saya juga tekankan, masyarakat sekarang ni dia lagi advance, doktor. Dia tanya ChatGPT, berapa lama patutnya saya kena reman? Sudah. Jadi sepatutnya medium yang paling bagusnya ialah kita bertanya kepada orang yang berpengetahuan, iaitu peguam itu sendiri. Betul. Baiklah, doktor. Sedikit real life experience lah, doktor, public scenario-nya kan. Jika polis lah minta IC dan nak check kita punya phone, kita punya mobile phone kan,
Jadi apakah orang awam patut tahu sebelum menyerahkan telefon bimbit tersebut kepada pihak polis? Okey, menarik jugalah, ini soalan biasanya lah, soalan yang berlaku pada masyarakat sekarang ni. Betul? Tentang cek polis, adakah polis boleh cek telefon kita kan. Okey, seramnya polis ni dia tak memerlukan alasan nak yang munasabah ataupun waran lah. Maksudnya kalau mungkin seseorang tu mungkin disyaki terlibat. Contoh kes yang kita selalu dengar, betul, polis boleh tangkap tanpa waran. Biasanya kes yang serius lah. Ya, betul. Ataupun disiasat di bawah akta tertentu seperti akta komunikasi dan multimedia. Atau kes yang kita rasa berat ni. Yang berat dia tak sewenang-wenangnya lah. Ya. Betul. Dan biasanya kesalahan tu mungkin 3 tahun penjara yang dekat atas. Dan biasanya. Jadi perkara begitu kita kena lihatlah. Tapi asasnya polis boleh cek atau tidak telefon kita tu. Rupanya asasnya memang tak boleh, tetapi sekiranya kalau polis syaki kalau ada kesalahan tu mungkin disiasat di bawah macam saya bagi tadi lah. Betul. Kesalahan yang boleh tangkap yang berat-berat, serius. Okey, boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi doktor kata tadi macam sedikit kegusaran ya daripada kerangka undang-undang itu sendiri. Jadi saya ingin bertanya kepada pendapat pakar doktor, apakah pembaharuan undang-undang ataupun prosedur yang doktor rasa perlu untuk mengurangkan salah faham antara polis dan masyarakat, kerana dua-dua entiti ini, dua-dua pihak ini saling, orang kata, kena bekerjasama. Okey, terima kasih Saudara Syabani. Ini soalan antara bagi saya soalan yang amat bagus. Okey, sebenarnya untuk masyarakat, dari segi undang-undangnya sudah tentulah kita perlu, mungkin ada perkara-perkara yang sangat baik yang boleh kita reform ataupun memperbaharui. Betul. Dan saya percaya bahawa kerajaan kita sekarang ni mengambil tindakan inisiatif yang positif dalam meminda undang-undang, contohnya kanun kesesaan, kanun tata cara jenayah, akta keterangan. Itu bagi saya percaya dalam proses pindaan. Cuma bagi saya yang paling penting sekali adalah kepada masyarakat. Orang kata apa? Kesedaran kepada masyarakat. Ataupun kita katakan legal awareness lah kepada masyarakat. Perkara ini yang penting. Bila masyarakat sedar tentang hak dia, hak dia di dalam yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan, bagi saya dia takkan terlibat dengan orang kata yang perkara yang lalu yang tak perlu. Betul, dia takkan menggusarkan kita. Betul, doktor. Risau tu memang tetap ada, tapi kalau kita tahu bahawa hak-hak kita dilindungi oleh dalam perlembagaan persekutuan, bagi saya itu adalah satu perkara yang baguslah. Jadi itulah sepatutnya kita sebarkanlah bahawa kadang masyarakat dia tak faham bahawa betul. hak dia tahu hak untuk dia makan, lain masyarakat lain cara fikir, doktor. Sebab tu bagi saya lah, bagi kita entiti universiti, universiti Watan, universiti yang pertama-tama di Fakulti Undang-Undang ni, bagi saya lah kita kena sebarkan lah kesedaran undang-undang ni kepada masyarakat sebenarnya. Betul, supaya masyarakat lebih tahu berkenaan dengan hak masing-masing, apakah hak perlembagaan yang diberikan kepada warga negara Malaysia, supaya kiranya orang awam tahu apa yang terjadi seterusnya, apakah prosedur sepatutnya, dan apakah hak-hak mereka dan sebagainya yang boleh mengurangkan risiko kegusaran awam secara awam lah, doktor. Baik. Baik, doktor. Saya rasa banyak soalan saya dekat doktor. Terima kasih banyak Dr. Helmi atas perkongsian yang sangat menarik dan mudah difahami. Saya harap mudah difahami oleh pihak-pihak di luar sana.
Saya rasa daripada perbincangan kita pada hari ini, satu perkara pentingnya ialah dalam isu tangkapan kita tak boleh melihat kepada secara satu pihak sahaja. Kita kena lihat semua sekali. Betul. Polis memang punya kuasa, tapi dia ada hak dia ada undang-undang dia, ada prosedur dia, dan magistrate juga bertindak untuk mengambil mahkamah. Mahkamah juga mengambil semua aspek dalam apa-apa keterangan ataupun apa-apa circumstantialnya untuk decide either nak membuat satu keputusan sendiri, ya doktor? Ya, betul. Jadi mesej yang paling penting pada hari ini, tahu hak, beri kerjasama dan gunakan undang-undang dengan cara yang betul. Ya. Okey. Baiklah, terima kasih sekali lagi Dr. Helmi kerana sudi berkongsi ilmu bersama kami dalam episod kali ini. Terima kasih juga kepada fakulti undang-undang. Ada soalan. Ada soalan. Okey, baik. Maaf. Baiklah, soalan daripada Tuan Faizal. Pada zaman cancel culture dan viral di media sosial, adakah tekanan awam boleh mempengaruhi tindakan tangkapan oleh pihak berkuasa? Okey, jadi boleh berikan seulas dua ulas Dr. Helmi berkenaan dengan soalan pertama daripada Faizal ni tadi. Okey, soalan ni agak menarik sebab ada cancel culture, doktor. Ya, cancel culture ni perkataan istilah baru lah. Ya. Zaman media sosial, doktor. Yalah, zaman viral lah kita katakan. Dan adakah tekanan awam boleh mempengaruhi tindakan tangkapan oleh pihak berkuasa? Okey. Untuk makluman bagaimanapun kita berbalik kepada undang-undang. Okey, mungkin zaman dulu yang tak ada viral-viral ni, mungkin perkara sebenarnya ia mengikut proses undang-undang. Sekiranya memang terbukti orang itu memang betul-betul bersalah. Contohnya lah, dulu mungkin kita tak ada web Yalah, semua ada handphone dulu, zaman dulu tu. Zaman sekarang budak-budak sekolah pun dah ada handphone sekarang ni, doktor. Mungkin dalam kenderaan kan dia ada video kan. Macam-macam escape lah. Kadang bergaduh pun dia ada rakaman. Tiba-tiba berhenti tepi jalan, dia rakam. Tapi bagi saya, adakah tekanan awam? Dia bukan tekanan sebenarnya, tapi dia membantu. Dia macam public interest itu ialah kadang-kadang hala tuju jugalah, doktor. So dia sebenarnya membantu polis untuk mengumpulkan bukti. Bila dah ada rakaman, ini ada bukti. Inilah buktinya. Nak sangkal macam mana? Bagi polis melengkapkan kertas siasatan. Betul. Jadi bagi saya ia adalah proses. Ialah proses dan mesti mengikut proses undang-undang. Bukan boleh main hentam macam tu je. Bukan tekanan awam. Dia sebenarnya bukan tekanan awam, tapi sebenarnya ada membantu penguatkuasa bagi siasatan. Untuk melengkapkan siasatan tersebut untuk kita bagi tahu kat mahkamah lagi, untuk mahkamah untuk decide lagi. Bagus sebenarnya sebab dia menunjukkan bahawa kita menjadi good citizen. Betul. Masyarakat yang baik. Masyarakat yang prihatin kita terhadap sesama sendiri. Kita cakna lah kita kata. Betul, doktor. Itu perkataan yang paling sesuai sekali dalam menyebut berkenaan dengan legal awareness dalam kalangan masyarakat. Okey, baiklah. Saya harap dapat menjawab soalan. Menjawab soalan saya rasa. Doktor, soalan yang kedua. Tuan Aidil. Demi menjaga ketenteraman awam, adakah kuasa tangkapan yang sekarang sudah memadai atau perlu ditambah baik? Saya rasa yang ini saya dah sudah bertanya dekat doktor tadi, tapi doktor boleh bagi orang kata kuah mangkuk kuah nasi, kiranya yang sedap-sedap je yang doktor boleh bagi kat sini. Bagi saya lah untuk saudara Aidil, demi menjaga ketenteraman awam, adakah kuasa tangkapan yang ada sekarang sudah memadai atau perlu ditambah baik? Bagi saya kuasa tangkapan ini bagi saya sudah memadai, dah sudah cukup, dah baik. Cuma mungkin dari segi bila di mahkamah ini, bila sampai di mahkamah mungkin perbahasan tangkapan, definisi tangkapan. Jadi bagi saya sudah memadai. Itu semuanya biarlah kalau di mahkamah, biar mahkamah memutuskan sama ada dia ditangkap ataupun tidak. Kalau tak ditangkap,
Maksudnya mungkinlah dia boleh dia boleh kepada sivil tindakan sivil, wrongful, kita kata Yelah, ada salah tangkap dia, kita salah kata. tangkap, wrongful ke unlawful pertangkapan ke, kita boleh lihat di mahkamah itu sendiri melalui lantikan peguam kita yang kita pilih lah. Sebab tu kata bagi saya sudah memadai. Betul. Baik. Baiklah, saya rasa itu sahaja daripada soalan-soalan penonton di luar sana. Sebelum saya menutup tirai, jadi saya ingin juga memberitahu kepada orang awam di luar sana, di Fakulti Undang-Undang Universiti Kebangsaan Malaysia, kita ada Hari Terbuka Fakulti Undang-Undang sempena Karnival Legasi 40 tahun perundang pada 13 dan 14 Mei 2026. Esok dengan lusa di sekitar Fakulti Undang-Undang di kampus UKM Bangi. Baiklah, Karnival Legasi 40 tahun. Saya pun batch 38, 39. Alamak, tak ingat. 38. Okey, baik, 38. Jadi dalam hari terbuka ini, pelbagai aktiviti diadakan. Jemput semua untuk hadir ke fakulti kami di sini. Jemput hadir semua. Boleh. Jadi, terima kasih lagi sekali Dr. Helmi. Baiklah. Ada soalan tambahan paling last sekali. Okey. Daripada Azim Azhar. Maksudnya, soalan daripada Azim Azhar ni, maksudnya kalaulah roadblock, biasanya memang polis tiada hak untuk cek handphone. Kalau roadblock biasa. So kiranya kita tak tahulah tujuan roadblock boleh jadi roadblock JPJ, PDRM. Kadang-kadang roadblock tu pun dioperasikan disebabkan mungkin ada kes kecurian yang berlaku dan sebagainya. Jadi apa pandangan doktor? Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, kalau ada roadblock, polis nak nak cek telefon kan, telefon. Okey, kita tanya dulu apakah alasan dia nak telefon. Adakah saya ditangkap ataupun saya ditangkap, saya nak cerita atas kesalahan apa. Betul. Kembali kepada hak perlembagaan tadi. Kita kena tanya balik, jangan takut. Kalau kita tak buat salah, kita jangan takut, kita tanya balik. Kalau dia rampas, kita minta dia listkan senarai bongkar. Itu semua ada mengikut tata cara dia. Kalau tak ada senarai, maksudnya kita boleh balik challenge balik di mahkamah. Dia begitu. So perkara ini kita cakna, sebab tu kita cakna kesedaran undang-undang ni penting dan kena tahu dan berbalik kepada hak-hak kita yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Sebab harta kita kena protect, kita kena lindungi. Itu adalah yang dilindungi di bawah perlembagaan persekutuan yang menjamin hak-hak warga negara Malaysia ini. Baik doktor. Saya rasa itu sahaja untuk soalan-soalan daripada penonton. Terima kasih ke atas semua soalan-soalan tersebut. Soalan-soalan sangat bagus dan ianya jelas menyatakan bahawa warga netizen di luar sana cakna dan perasaan ingin tahu berkenaan dengan apakah prosedur kerangka perundangan yang sewajarnya. Baiklah, sekali lagi saya ingin memberitahu kepada penonton di luar sana, terdapatnya Hari Terbuka FUU Fakulti Undang-Undang sempena Festival Legasi 40 Tahun Perundang pada 13 sehingga 15 Mei esok, lusa dan hari seterusnya 2026 di sekitar Fakulti Undang-Undang di kampus UKM Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi. Pelbagai aktiviti yang akan diadakan dan kami menjemput semua untuk hadir. Baiklah, semoga perbincangan pada hari ini memberi manfaat dan membantu masyarakat lebih memahami isu kuasa polis dan hak individu masing-masing dalam konteks tangkapan pada kita punya tajuk pada hari ini, doktor. Saya Syabani Saini, moderator anda untuk pagi ini. Terima kasih kerana menonton.
Expert at FEU Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam.